SP1 dengan yakinnya mengatakan bahawa pintu sebelah penumpang dibuka oleh Yusof Router menggunakan kunci manual. Okey. Sebelum daripada ni kami juga agak boleh jadilah kot. Tapi apabila pergi tengok di kereta, di sebelah penumpang, sebelah kiri kereta itu, sebelah hadapan, lubang nak masuk kunci pun tak ada lubang. Apatah lagi nak buka dengan kunci manual, lubang nak masuk kunci pun itu Semua pihak setuju. Semua pihak setuju. Jadi tak ada lubang. macam mana ni buka pintu? Sebab kita orang tak Persoalan yang saya bersetuju dengan Dato' Sri Taki bila dia kata bahawa isu paling besar adalah isu akses kepada kereta tersebut di mana barang-barang pertuduhan ini dijumpai, dan akses itu sampai sekarang masih belum dijawab, dan itu adalah keraguan-keraguan. Kemungkinan ditimbulkan ini adalah kemungkinan yang menimbulkan kelompangan dan keraguan dalam kes pendakwaan, yang mana lepas ini kita akan hujahkan. Kita tidak mendahului mahkamah dan kita menghormati mahkamah, malah kita berterima kasih. Seperti mana juga kita sampaikan penghargaan daripada family kepada Dato' Sri Taki yang sebenarnya merupakan ahli parlimen pertama yang bertanyakan isu-isu penting lah kes Router ni di Parlimen, di Dewan Rakyat, yang membangkitkan kesadaran semua orang tentang isu yang berlaku. Tapi sehingga hari ini semua pihak masih belum sah faham macam mana kereta ni ada aksesnya. Sebab dia macam kereta boleh buka sama ada remote atau kunci ataupun ditarik, itu saja. Tapi ada kemungkinan pelbagai yang menyumbang akhirnya kita percaya kepada kelompangan dalam kes pendakwaan. Dan jangan lupa, seperti mana daripada hari pertama, even sebelum ini pun, masa tangkapan pun Yusof Router kata dia adalah mangsa perangkap. Barang-barang ni planted in the car. Barang-barang ni bukan dia punya. So itu semua dikeluarkan dah, dan hari ini nampak semakin jelas perkara tersebut. Tapi lepas ni ada saksi lagi, saksi bersama dakwaan. Kita tunggu dan kita akan teruskan pembelaan. okey.